video kali ni kan saya spend seminggu tau untuk buat pad foundation yang saiz dia overkill untuk saya punya cabin. Sebelum buat tapak tu saya pergi dulu cabin aku punya kilang untuk tengok struktur cabin yang diorang buat. Ini bukan kontena tau. Ini adalah cabin yang diorang kena buat dulu kemudian baru hantar. Saiz dia 6x3 meter, sekali pandang nampak macam kecil. Tapi bila dah masuk, okey. Yang saya guna ni dari kabinku, harga mula dia dalam RM12,000. Dan saya plan kena ada tandas satu lah sebab dekat tapak studio tu tak ada tandas langsung. Benda yang saya tertarik sangat dekat toilet ni adalah dia punya lantai. Dia tak pakai tile. Diorang pakai shower basin yang besar, seketul je terus keluar air kat ujung ni. Senang betul. Nanti saya nak try lah buat toilet sebiji gunakan kaedah macam ni. Untuk dinding, tebal 5cm, siap insulator jadi tak panas lah. Dan kedap bunyi. Ini outlet pipe jamban, ada air masuk dan ini untuk dia punya sinking. Beres, dah faham dia punya struktur jadi saya boleh design lah. Dengan saiz 6x3 meter ni, footing dia saya akan buat 6 ketul. Kritikal untuk kaki ni letak dekat penjuru sebab tiang utama dia ada kat bucu-bucu ni. Kaki dia ni saya akan gunakan tas blok dan untuk dia punya foundation pad saya akan gunakan konkrit bersaiz 1 meter x 1 meter. Ketebalan dalam 6 inci minimum. Ingatlah ni 1 meter x 1 meter. Untuk kita letak beban dekat tanah kita ni, kita kena tengok dia punya SBC, Safe Bearing Capacity. Berapa beban yang selamat untuk kita letak dekat tanah ni. Sebab tanah akan mendap, kalau terlalu berat dia akan ke dalam. Tu risiko. Kita tak nak. Jadi untuk selamat saya ambil yang paling minimum. Sebab saya tak buat fully proper testing. Untuk 1 meter persegi ni paling kurang kemampuan dia adalah 5,000 kg per meter segi ni. Jadi bila ada 6 pad boleh tampung dalam 30 tan lah. Berat kabin dengan barang baru 3 tan. Sebelum saya start projek saya kena tutup balik lah lubang serapan yang lama ni. Boleh pula lepas gali lubang tengok water table tingginya. Jadi tak boleh buat lubang resapan. Ini masalah yang sudah diatasi lah. Sebab saya dah buat sistem resapan jenis batas Moon system. Jadi lubang ni kita kambus balik dan compactkan supaya tak tenggelam. Okay, kita punya tangki septik sini. Kabin tu saya akan buat dekat sini, memanjang ke belakang. Bagi ruang sikit lah sebab sini saya akan buat deck tau. Di sini bagi jarak sikit. Untuk kerja-kerja level dengan marking ni memang kebanyakannya saya gunakan laser lah bagi tepat. Dalam kamera tu mungkin korang tak nampak tapi saya nampak lah kat sini. Line. Cantik. Sikit je line hijau tu. Ambil line hijau. Mana line hijau? Okey dah. Okey. Line hijau halus pun boleh lah. Dah. Yang ini tarik. Ayah tarik sikit. Dah. Okey. Itu cantik. Satu line. Mula kat sini. Untuk formwork dia saya gunakan kayu 2x4. Cuma yang special sikit saya gunakan engsel kat ujung dia. Tujuan dia adalah untuk membolehkan saya guna semula kayu formwork ni dekat pad yang lain. Jadi tak perlu buat banyak lah. Nak buka pun nanti senang sebab kita pakai hinge. Dia akan kuat je gitu. Kita try First, saya akan letak dululah dekat mana yang saya nak buat pad ni. Saya tandakan dengan spray dulu. Kemudian saya akan kikis permukaan atas tu. Nak buang rumput dengan tanah sikit. Sekarang barulah kita boleh letak formwork tadi pada level yang kita nak. Ini saya gunakan kayu letak kat tepi. Lepas tu skru lah bagi dia hole. Kadang bila dah ketuk skru bagai dia punya level lagi. Jadi kita check lah sekali lagi. Bila dah confirm cantik level. Dasar dia tu saya akan alas dengan wheat mat supaya bila saya tuang batu nanti kan, batu tu tak tenggelam dekat dalam tanah. Dan bila dah letak batu kerikil, kita kena compact. Kita nak kurangkan ruang kosong antara batu-batu tu. Kalau tidak, beban tu tak diagihkan secara sekata pada keseluruhan pad kita. Cara nak compact pula, jangan bila dah isi penuh baru compact. Kita kena layer by layer. Letak batu sikit, compact. Letak batu lagi sikit, selapis, compact lagi. Memang kerja penat lah. Kena pula buat kerja seseorang macam ni. Bila dapat kipas tengah panas ni, nikmat betul. Baik, sekarang untuk rebar dia, besi tulang ni saya akan gunakan Y10.
1 cm lah dia punya diameter. Buatkan bentuk grid macam ni, kemudian ikatlah pakai dawai. Manual boleh, macam saya ni automatic. Saya gunakan Makita punya rebar tying tool sebab dia orang bagi pinjam. Memang memudahkan kerja lah, cuma saya tertarik dengan cara dia berfungsi tu. Kita boleh nampak dari video slow motion ni, dawai tu akan keluar daripada bawah. Kat atas tu dia ada catcher dia, then dia akan tarik dawai, lepas tu pulas. Dia pusing kat atas, potong. Ni semua berlaku saya rasa dalam setengah saat kot. Okey, sebelum tuang konkrit kita boleh letak plastik tau. Cuma untuk pad ni tak kritikal letak plastik sebab saya tak kisah pun kalau dia lembab masa hujan. Cuma bila tak pakai plastik ni kena basahkanlah dia punya batu tu. Kalau tidak nanti air daripada batuan simen ni akan hilang sebab diserap oleh batu-batu kering. Dan untuk tuangan awal ni saya prefer buat cair lah supaya simen dan cair tu boleh masuk kat celah-celah batu kat bawah tu. Kira tambahlah tebal konkrit kita. Sambil tuang tu jangan lupa rebar ni tak boleh ada kat dasar. Kalau korang pakai spacer tak ada masalah. Kalau saya tak pakai spacer jadi kena manjang tarik lah. Tuang sikit, ratakan, tarik sikit. Agak-agak dalam 1/3 dari ketebalan konkrit tu dah cantik dah. Besi tulang ni kena duduk bawah sikit daripada tengah-tengah. Barulah boleh dapat kekuatan konkrit yang optimum. Okey. Sekarang nak bagi cun kita punya bucu konkrit ni, kita boleh ketuk-ketuk kat kayu formwork tu atau gunakan ni vibrator. Sama juga saya pinjam daripada Makita sebab nak try. Actually kita duk tengok dalam video orang pakai vibrator ni, nak try juga walaupun projek kita tak besar sangat. Yeay, ngam-ngam. Oh man, ya Allah, jangan bagi hujan lebat. Dah pakai payung dah ni, nak melindungi konkrit saya ni. Aduh, tadi dah hujan lebat, yang kan dah berhenti hujan dah tak ada dah. Dia hujan balik. Alah. Tengoklah ini, plastik je. Alah, hai. Walaupun pakai plastik sampah dia, result dia memang tak berapa cantik lah. Tapi saya punya konkrit, lapisan atas konkrit tu okey. Memanglah berkedut sebab kita letak plastik kan, tapi dia kukuh lah. Dia punya simen tu tak terhakis semasa hujan lebat. Sebab kita pakai plastik macam ni, bila kita tutup, walaupun buruk bawah tu, air tu bertakung ke atas. Dia bukan masuk kat dalam kita punya simen dan bercampur-campur buatkan kita punya konkrit tu, kandungan simen dalam konkrit tu rendah. Tidak, ini still kira tinggi lagi dia punya kandungan simen. Tu yang untuk structural okey lah. Nak cantik tu mungkin saya kena buat tambahan lah kalau nak cantik. Tapi saya tak perlu cantik pun, saya nak kuat je, nak jadi footing. Tu ni pun tajam, mungkin nanti saya kena kikis balik lah. Saya tak sempat pakai dia punya edging. Yang ini saya pakai edging, lembut lah sikit dia punya bocor. Yang celah-celah pad ni saya penuhkan dengan batu kerikil bagi kemas cantik, tak ada bubur rumput nanti bawah saya punya kabin. Dan kena ingat, bila buat konkrit ni, 7 hari pertama tu kalau boleh kita pastikan konkrit kita sentiasa lembab. Kalau terlalu cepat sangat kering, nanti tindak balas kimia dekat simen ni tak cun, tak kuat nanti. Okay, finally settle kita punya pad foundation ataupun orang panggil tapak gajah. Saya buat ni sebenarnya agak besar tau, sebab biasanya untuk kabin orang buat kecil sikit, maybe dalam 2 kaki kali 2 kaki tu dah cukup dah setiap pad ni. Tapi saya buat 1 meter kali 1 meter, ketebalan dia 6 inci minimum. Ada 6 ke 7, ada part macam ujung sana tu sampai ke 8 inci. Dari segi load kabin tu for sure boleh handle, sebab kabin ni berat dalam maybe 2000 kg, 2 tan, ataupun dah letak barang-barang semua maybe dalam 3 tan. Ini satu tapak ni je boleh handle sampai 5 tan. Satu tapak yang saya buat 1 meter kali 1 meter ni. Cuma saya buat ekstra besar ni bukan saja untuk dia tampung beban, tapi untuk jadi anchor.
Andai kata sebab ini kawasan, saya punya kawasan tempat ni dia ada ribut tau kadang-kadang. Bila angin kuat, kabin tu sebenarnya ada lifting force. Sebab saya akan tinggikan ni dalam 500mm, setengah meter lah. So angin tu boleh tolak sikit sebenarnya kita punya kabin ni. Bila ada tapak besar macam ni, boleh anchor lah ke tanah supaya dia tak terangkat. Satu lagi, bila banjir. Sebab sini pernah banjir besar. Bila zaman PKP dulu, tanah projek hujung sungai sana tu dia tergendala. Jadi sungai tu tak dalam. Habis sini banjir dalam parat sini jugalah. Dekat area sini. Jadi saya buat padding yang tebal dan berat macam ni supaya kalau kena, andai katalah banjir tu naik sampai kena kabin tu tak mudah dibawa air banjir. Tak dibawa arus. Sebabnya dia dah anchor berat dekat sini. So sampai itu sahaja video kali ini. Saya harap saya punya perkongsian ini bermanfaat. Kalau nak tengok banyak lagi video education menarik, boleh pergi ke YouTube channel Berani Buat. Subscribe kali, jumpa dalam video. Saya Syafiq. Assalamualaikum.